Mana? Bertemu lagi kita dalam Reku Channel, Reku HQ Channel bersama bro Anik kita. Hari ni kita nak buat apa, Nek? Ini kita sejuk sebenarnya. Sejuk sebenarnya. Sebab hujan kat luar, tengok cuaca kat luar bukan mendung, memang dah hujan. Nak buat apa ni? Kubik bunga. Okey. Hari ni apa ni? Apa cerita ini ni? Kita tengok barang Jerman hari ni. Hari ni tak silap ada powerboat. Tapi macam mana hujan ni? Tunda eh? Bot tak tenggelam ni Isa. Bot tak ada. Bot tak tenggelam. Tak karam eh? Tak kalah. Cara tu hari ni kita nak tengok barang pada Jerman satu, M Sport BMW 330i. Mana? Pusing lah. Gila. Ay, bodoh. Aduh. Celaka juga. Kentut pula. Tengok kali. Naik. Oh, naik. Mata. Naik mata. Naik mata. Apa? Berkilat. Hari ni bersama dengan technician coating kita yang terbaru di Malaysia. Ada Amiro. Dia tengah proses untuk coating cermin. Coating dah kau? Coating dah. So, PPF pun baru siap. Ni banyak aktiviti biasa lah. Ada stone sheet atau mabuk pada tingkat. Jadi nak finishing balik. Ke depan dah siap PPF. Better performance tak lari pada sheet. Lari dah pada stone sheet. Biasa better performance. Pasang PPF bahagian depan, bahagian bonnet, bumper, fender ni di kanan. Kita masuk lampu dan side mirror. Lampu sekali eh? Lampu sekali. Lampu yang jaga ni ini mahal bawah. Lampu mahal eh? Mahal. Ni model 330i eh? 330i M Sport. Tengok bahagian dalam warna. Ui, lawa eh dalam dia. Bahagian dalam. So bahagian part dalam kita dah dressing. Bahagian interior, dashboard, door trim, part leather, kita dressing balik. Tune up. Wow. Kereta ni kalau kira performance lah. Untuk performance A lah. Nomor A lah. Warna dia buang lampu. Owner bawa ambil. Warna tak ambil juga. Warna dah pakai lebih kurang 2 tahun dah. Cuma baru nak tu balik. Baru nak jaga balik. Oh, nak jaga balik. Jaga balik. Ayah bawa. Ui, berkilat ni bawah. Berkilat. Nyala. Naik mata. Tak nafikan warna biru dia macam mana. Lawa lah. Biru dia macam mana. Apply coating naik balik dia punya crystal punya ni colour. Ui. Kilat. Ui, ni dia lagi lawa eh. Dia besar. Dia ni. Oh. Tengok bahagian part yang dia pun dressing balik. Part hitam. Nak bagi nampak clear balik. Okay. Range 19 kan? 19. 235 35 19. 35 nipis tau. Nipis tu. Tak ada. Continental. Continental. Ni langgar lubang ni. Tak payah main. Tak ada main. Tu drafting king. Dalam ni pasang kot part tu. Biasa ni. calor kena Dua kuku. kap. Kena kuku, kena kunci, kena cicing. Biasa part dalam ni calor kita pasang juga. Pasang juga kat sini. Cuma tak nampak Part-part pintu kan. Part pintu. Ada protection lah. Depan pakai konti, belakang pakai
Michelin. PS4. PS4. Kita. Dah cuba dua-dua brand. Yang penting. Masa Dua-dua ibu ai. depan belakang pakai D Depan belakang pakai D. Tengok D depan ni. Oi, besar di depan ni. 4 port, 6 port. Mana owner nak ambil hari ni atau nak ambil esok sebab hujan ni. Oh, sebab hujan. Owner. Jom. Ha? Try corner nak tanya sama ada nak ambil hari ni. Okey.